Siap tuan. Yes, ada tuan. Dan pegawai-pegawai kanan Intan Kampus Wilayah Timur. Cuba buat setinggi yang boleh. Ready? 2, let's go. Lagi. Start. Siapa ada perasaan tu? Saya kata boleh makan apa saja in moderation. Bukan makan apa saja yang penting orang bersenam. Dia makan protein cukup tak? Lalu betul lagi. Saya rasa mungkin pemakanan saya tu. Kalau you rasa sakit, relax, perlahankan sikit. Tak sakit, teruskan. There's no such thing as a flat burning zone. Jadi saya kena coach. Kita perlu pergi guru ke jaga. Alright, ambil cukup. Semua perempuan nak jadi Jamilah. Semua lelaki nak jadi macam Q Haidar. Buat video stretch, video Jamilah semua. Lepas tu video dia ternampak adalah isteri orang komen, kata itu cair, itu bergetar. Dan ada lelaki yang rasa macam tercabar sebab Q Haidar buat macam tu semua. Hanya kerana lagu Jamilah. Yes, Aiden. Smile. Smile. Okay, go. Bye-bye. Love you, sayang. Tapi korang perasan tak? Semua orang nak tiru Ko Haidar buat lagu Jamilah tu, baring kat katil nampak dada separuh ni. Tapi tak ada orang nak ikut disiplin Q Haidar untuk fitkan badan, cergaskan badan semua. Tak ada. Why? Kenapa? Semua nampak keburukan di sebalik disiplin yang ada kebaikan. Daripada kita semua berborak pasal Jamilah dan Abang Jamal, lebih baik kita berbicara pasal disiplin, motivation. Ulang. Yang Abang Q Haidar cuba terapkan dalam diri dia, sedap betul. Yang kita semua juga boleh amalkan. Tak kisah lepas ni korang pakai lagu apa pun, korang baring kat katil pakai baju ke tak pakai baju ke, korang akan nampak handsome, cantik, jelita, kacak. Tak kisah apa yang korang pakai, sebab badan korang melambangkan kesihatan, kecergasan dan juga kekuatan. Bismillah. Berhenti nak jadi Abang Q Haidar yang baring di katil menyanyi mencari wanita, tapi jadilah Abang Q Haidar yang bersenam tanpa henti nak mencari kesihatan. Dan kepada semua wanita di luar sana, jagalah kesihatan suami anda. Saya garanti lepas ni suami anda boleh jadi lebih kacak, lebih jelita, lebih handsome daripada Abang Q Haidar. Tolong jangan ikut diet suka hati kita. Okay, so masa ada nak diet, if you ada masalah diabetes semua, saya sarankan tolong jumpa dietitian atau doktor. Tanya mereka apa yang diperlukan, nanti dia akan cadangkan. Macam saya, anak qualified personal trainer. Kalau buat pesenaman, saya faham. Pemakanan, saya faham. Tapi kalau nak nasihat you apa you patut makan setiap hari, I am not that person. Siapa yang follow saya dekat social media, sekarang ni saya tengah bawa program Big to Slim, BTS. Saya co-founder. Dalam program tu, kita ada dietitian, ada doktor. So kalau kakak Nadra boleh join. Dalam masa 1 bulan, kami akan ajar anda macam mana nak kenal pasti berapa banyak nasi you boleh makan. Dalam diet saya memang kena makan pizza tau. Hari-hari. Kalau tak makan pizza, saya kena makan burger. Tapi satu hari memang saya kena makan lemak. Tapi sebab badan saya perlukan. So kalau dia makan ikut program. So kalau you nak, bagi betul, you boleh dietitian. BTS. Dalam program tu, you guys boleh join. Dalam 1 bulan tu, kita ajar you macam mana nak kira makanan, nak belajar makanan. Dan kita bukan ajar online tau. Kita buat offline. Satu Malaysia. Saya ada wakil seluruh negeri. Saya dietitian Mimi, qualified dietitian. Saya yang akan membantu anda untuk menjaga diet yang sesuai dengan diri anda. Anda nak tahu semua itu? Jom join BTS bersama saya, Coach Syam, GCC7 dan Hanif Lloyd. Aerox Pro Athlete Champion 2026. Amin. Kita doakan. Selamat pagi Malaysia. Hari ni kita dekat SPR. Semalam kita dong lepak kedai mamak dengan member saya. Member saya memang aktif juga. Dia cerita pasal Annie Floyd juga. Annie Floyd kan. Jangan berhenti berusaha. Duduk tak? Duduk tak? Ada nampak? Ada nampak? Puan biasa buat sama. Pinggul tolak ke belakang. Kalau boleh sampai paras lutut, tahan sekejap, tangan staplekan, dan bangun balik. Selama ni bagus untuk pinggul. Bagaimana sebenarnya tips untuk kuruskan? Tapi kita nak tahu first kali nak mula daripada mana, Coach? Azam tu dah ada. Kemudian kita nak buat apa? Mulakan dengan gaya hidup. Sebab semua manusia sama. Kita gemuk bukan sebab makanan, bukan sebab tak bersenam, tapi sebab kita ada masalah dengan gaya hidup kita. Sweet sendiri dalam penggambaran filem, Sweet terpaksa menurunkan berat badan sehingga 10 kg. Betul. Kita orang sebagai pelakon ni kadang-kadang ada fasa yang tidak berapa sihat untuk menjayakan sesuatu watak tu. Ini pengorbanan seorang pelakon tahu untuk menjayakan suatu watak. Nak kuruskan badannya ada banyak cara, ada pelbagai cara, tapi cara apa yang paling sihat untuk diri kita tu, itu yang patut kita utamakan. Pelakon, mereka mengubah badan untuk satu scene
ataupun satu adegan ataupun satu watak yang mereka terpaksa lakukan. Dan kadang-kala situasi itu memang tidak sihat, tapi ia adalah satu risiko yang mereka sanggup tanggung. Dan percayalah, selepas habis je adegan tu, mereka kembali kepada asal. Kita jangan letakkan satu paksi di mana okey, semua orang tak boleh buat macam ni, dia kena buat cara macam ni. Sebenarnya dia ada pelbagai cara, dia pilihan. Dan pastinya kita doakan kejayaan untuk Hanif Lloyd. Kabarnya ingin menjadi... Just a reminder, stop being fat. You do not have to be skinny. Semua orang gemuk di Malaysia akan diseksa untuk kuruskan badan mereka. Ini baru betul konten kreator yang buat aja. Assalamualaikum, selamat pagi semua, Coach Cham kat sini. Program kuruskan badan BTS Big to Slim kembali lagi. Program kuruskan badan yang khas untuk rakyat Malaysia ini akan diadakan di seluruh Malaysia. Tak kisah anda berada di mana pun. Dalam program ini nanti kami akan mengajak anda cara jaga pemakanan yang betul mengikut situasi badan anda dan juga tahap kesihatan anda. Dari segi senaman pula, kami akan bantu anda mengenal pasti senaman yang sesuai untuk mobiliti dan fleksibiliti badan anda. Kesemua senaman-senaman kami garanti seronok dan menghiburkan sesuai untuk masyarakat. Dan kami lakukannya dalam bentuk berkumpulan supaya anda tidak cepat bosan. Dan semua teori-teori pemakanan dan senaman ini di-backupkan oleh kajian sains. Kami tidak mengamalkan konsep palatau. Korang tahu tak apa itu palatau? Kami ada lebih pada 40 orang wakil assistant trainer di seluruh Malaysia. Komen dekat bawah video ini anda semua berada di negeri mana. Nanti kami akan hantar wakil-wakil assistant trainer kami untuk membantu anda segera. Siapa yang kata bila kita nak kurus, slim dan berbadan cantik perlu berpuasa, tak makan separuh hari, cut nasi, cut gula, cut segala-galanya sampai terkat jiwa dan raga. So apa tunggu lagi? Mari kita kurus dan slimkan badan dengan cara yang lebih seronok. Saya perkenalkan kepada anda semua Big to Slim 2.0 saya. Perlu ke suplemen? Suplemen hanya untuk performance recovery. Kewajipan tidak. Kalau korang nak bina otot, badan yang sihat, cergas, selalu saya cakap, ingat kunci dia, jaga makan, jaga tidur, bersenam. Suplemen hanya untuk kita punya performance recovery. Contoh, kalau korang bersenam sakit tak? Lengur kan? Nak kurangkan sedikit, you boleh ambil minuman protein untuk bantu. Sebab minuman protein ni dia cepat sangat dihadam. So bila darah-darah you dah serap semua tu, recover senang. Sebab tu banyak bodybuilder hari-hari telan, hari-hari hentam badan diorang boleh pergi go on because diorang ada benda tu untuk bantu recovery. Performance ni dekat gym, angkat beban semua tu dia membantu juga. Sebab bila kalau katakan you ambil pre-workout keratin, dia tambah lagi keratin dalam otot you. Sebab dia sempat dihadam, dia gula kan, pump. Keratin ni dapat daripada daging. So keratin daripada daging, lambat sikit lah. Mungkin lepas you makanan 2-3 jam tu. Tapi kalau pre-workout, terus segar otak. So tu je beza dia. Kalau you nak ambil, tak nak ambil tak apa. Dia bukan satu kewajipan, tapi keperluan, senang kata. Lagi bagi saya membantu. Orang macam saya sangat membantu. Nak tahu saya pakai suplemen apa? Bila kita cuba turunkan berat badan, dah diet, dah jaga makan, dah bersenam, tapi berat badan tak turun. Mula-mula turun banyak 10 kg kan. Tiba-tiba statik, tak bergerak, plateau kan. Jadi relax je. Sebab berat badan manusia kan terbahagi kepada 3. Kita ada berat otot, berat lemak, berat air. Now, bila berat badan kita tak berubah, fokus pada bentuk badan dan situasi badan. Now, perubahan badan, contoh macam saya. Dulu, saya obes, saya perut boncit, di mana pergerakan saya perlahan, saya lembab, saya tak boleh nak bergerak banyak dan otot saya rendah. Tapi bila saya cuba turunkan berat badan, bila berat badan saya statik, saya fokus pada bentuk badan pula. Bila kita bersenam, otot kita akan lebih kuat daripada lemak kita. Dan otot ni sebenarnya kecil, lebih kecil daripada lemak, tapi otot lagi berat daripada lemak sebab dia padu, dia solid. So bila berat badan anda tak berubah, fokus pada bentuk badan, di mana mungkin otot anda dah padu, fokus pada bentuk badan sama ada pinggang makin kecil ataupun double chin dah makin berkurangan, ataupun otot anda jadi lebih solid. Dan yang ketiga pula, tengok struktur badan. Adakah anda rasa lebih sihat, cergas dan kuat? Anda rasa lebih fleksibel badan anda? Anda tidur pun lena? So perubahan badan ni, orang bila kita fikir kepada berat badan je, memang kita akan plateau. Fokus keseluruhan, berat badan, bentuk badan, situasi badan dan keadaan kesihatan anda. Itu cara yang betulnya. So bagi pendapat saya, plateau atau berat statik ni tak wujud. Yang wujud adalah dari apa yang kita lihat. Keseluruhan perubahan badan kita, bukan satu je. Okay guys? Ada kesian nak kat ni. Tak perlu ada video langsung. Bismillah sana. Saya dah nak 24 tahun. Sekarang berat badannya 190. Jadi saya ada macam mana cara nak turunkan berat badannya sebab dia tak makan. Dia tak boleh, dia kena lapar. Macam mana nak turunkan sebab susah nak cari saiz bagi. Betul. Tadi saya cakap kenapa saya buat semua ni? Kenapa saya buat semua ni? Kalau saya cakap tujuan sebenar saya rasa nak menangis.
Saya dilahirkan dalam keadaan keluarga yang tak berapa, tak berapa friendly. Tak macam keluarga lain, seronok. Keluarga saya tak macam tu. Keluarga saya pendiam. So bila pak saya muda, saya dengar cerita ayah saya kena sakit jantung, saya risau. Mak saya darah tinggi, saya risau. Waktu tu saya masa tu tengah belajar. So saya tak boleh nak suruh bapak saya berhenti rokok, pulang ajar namanya bapak kita. Tak nak suruh dia kan. Saya tak boleh nak cakap mak saya ibu dan ibu dia kan. Tak boleh. So apa saya buat, saya jaga diri saya. Bila saya jaga, alhamdulillah mak saya jaga, bapak saya jaga. Bapak saya 3 bulan lepas buat operasi jantung. Itu pun selamat sebab doktor kata dia jaga badan. Kalau dia tak jaga badan dari dulu, lagi teruk. Mungkin dia tak ada dah. Dan saya buat macam ni sebab saya nak pastikan anak saya, isteri saya tu tak alami situasi yang sama. So kalau you tak nak anak you macam tu, you kena mulakan dulu. Sebab ingat anak kita itu kalau dan kita. You kena mulakan. Saya tahu susah. Kena kita dengan abang abang kita kena buat. Kita kena buat. Kadang-kadang orang tu nampak fit, tapi badan dia tak fit pun. Nampak je. Guys, ini saya nak kongsikan anda semua macam mana anda dapatkan bentuk badan impian anda dengan step yang paling mudah. Yang pertama sekali, anda kena kenal pasti apa dulu bentuk badan anda. Kita ada kurus perut buncit, gemuk ataupun berisi. Kita ada kurus slim dan kita ada fit athlete ataupun nampak je fit tapi sebenarnya tak fit. Ada yang badan nampak fit tapi dia tak berfungsi pun. Contoh, kalau anda nampak fit tapi bila naik tangga 2 tingkat dah mengah. Tapi ada orang tu bila dia nampak fit tapi betul fit, dia boleh berlari jauh, berlari 10 km, boleh angkat lebih berat, dia masuk fitness race ke, dia masuk game ke, masuk marathon ke. Tapi kalau sekadar nampak fit je, tak berfungsi pun, tak guna. Anda kurus macam ini, anda nak pergi ke sini. So kalau nak setakat rupa saja fit, kalau anda nampak dia punya bahu pun sini lebih besar daripada yang ini, dia punya otot pun lebih besar. So apa you kena buat? You kena pilih diet you daripada corak zon pemakanan you haruslah kalori surplus. You kena makan lebih banyak. Walaupun anda ada perut buncit, antara punca kenapa kurus perut buncit ni sebab anda kekurangan sel otot. Kalau anda lagi banyak otot macam dia, anda lagi senang nak kurangkan lemak badan. So you kena berada dalam zon kalori surplus. Lepas tu you kena bina otot. Saya galakkan dalam senaman tu anda fokus kepada senaman hypertrophy dengan strength. Kalau you guys nak build more muscle, kalau you guys takkan nampak cantik je lah, fokus dua tu, hypertrophy dengan strength. Kalau anda gemuk, anda nak pergi kepada fit pula, saya galakkan anda berada dalam zon calorie deficit. Sebab badan you dah besar sangat dah banyak sangat tenaga, kita kena kurangkan sedikit. Ataupun you juga boleh buat calorie maintenance, cuma beza saiz otot. So daripada gemuk nak ke badan macam ni, kalau you buat calorie maintenance, you maintain kuantiti kalori yang you makan, you boleh sama saiz besar badan macam ni, tapi otot you berbentuk daripada you gemuk saja. Tapi kalau you nak kecilkan sedikit, barulah berada dalam zon calorie deficit anda. Bila kita borak pasal zon calorie deficit, tak kisahlah korang buat diet keto ke, IF ke, apa saja omat yang korang buat, yang penting anda berada dalam zon calorie deficit. Itu saja kalau you guys nak kecilkan badan you. Paling saya suka bila kita borak pasal kurus slim. Kalau anda nak tahu, orang yang kurus slim ni, dia tak perlu pun buat senaman bina otot terlalu banyak pun. Anda hanya buat senaman kardiovaskular macam berlari, berjoging pun dah boleh. Jaga makan macam biasa pun dah boleh. Sebab orang yang kurus slim ni, dia kurus, dia slim. Yang penting dia kurus slim dah okey. Dan orang yang kurus slim ni, otot dia pun tak banyak. Tapi sebab dia jaga pemakanan dia kurus lah. So bentuk badan yang paling mudah untuk dapat sebenarnya dalam minimum exercise adalah kurus slim. Tapi kebanyakan orang tak sukanya ni. Banyak orang sukanya macam ni. Betul tak? Tapi saya cakap jujur, ini paling senang. Sebab ini setakat jaga makan dah boleh. Sebenarnya nak kurus, anda hanya perlu jaga makan. Dan bila kita borak pasal zon-zon kalori ni, adalah zon pemakanan anda. Kalau deficit, kurangkan sikit kuantiti kalori yang anda perlukan setiap hari. Maintenance, maintain je kuantiti kalori anda. Dan zon kalori surplus, you kena makan lebih banyak kerana you perlukan tenaga yang banyak. Ingat, lagi banyak you bersenam, lagi banyak tenaga yang you perlukan. Sebab tu kalau anda pasang impian untuk daripada gemuk, nak kuruskan badan, kalau setakat jaga makan, no problem. Tapi kalau tambahkan dengan senaman yang terlalu banyak, kadang-kadang saya tak galakkan you buat calorie deficit. Sebab you bersenam terlalu banyak. Jangan gunakan senaman untuk turunkan berat badan. Kalau you gunakan juga, you memang kena terpaksa makan lebih banyak. Tapi ingat, turunkan berat badan, fokus pemakanan saja, lebih mudah. Ni pula. Now, bila anda cuba sedaya payah anda untuk jadi kurus slim, macam mana nak maintain? Bila you dah dapat bentuk badan impian you, tak kisahlah apa impian you, daripada sama ada you nak turunkan berat badan menggunakan calorie deficit atau nak tambah saiz badan kepada calorie surplus, bila dah dapat bentuk badan impian you, apa you kena buat? You hanya fokus on zone calorie maintenance saja. Maintain apa yang you makan setiap hari dan badan you tak akan berubah daripada segi saiz, tapi bentuk
anda kena fokus pada senaman. Ingat, saiz badan kita, berat badan kita dan daripada pemakanan kita, bentuk badan, kekuatan, ketegasan, semua bergantung pada senaman anda. Sebab tu kena pandai memilih senaman. Terlalu banyak kardio, lagi banyak you kena makan sebenarnya. Sebab tu nak turunkan berat badan, tak galakkan buat kardio sangat. Kalau you guys fokus pada bentuk badan, hypertrophy dengan strength. Kalau korang nak lagi banyak idea macam nak fitkan badan, komen kat bawah. Tapi ingat fit atletik dengan nampak saja fit ada dua perbezaan. Berapa banyak makanan yang kita boleh makan dalam satu hari, semuanya bergantung kepada kita punya DCR, daily calorie requirement kita. Kalau kita makan lebih daripada keperluan kalori kita, kita akan gemuk. Kalau kita makan kurang daripada keperluan kalori kita ataupun kita amalkan konsep calorie deficit, kita boleh turunkan berat badan dengan sangat-sangat mudah. Macam mana nak tahu berapa keperluan kalori kita ataupun berapa DCR kita? Senang je. Tapi sebelum saya kongsikan, kalau anda ada apa-apa soalan, komen je kat bawah. Nanti saya buat video khas untuk menjawab semua soalan anda tu. Mula-mula pergi je dekat Google, tekan je dekat Google tu, type calorie calculator. Cari yang ada logo calculator tu, tekan je. Dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Apa yang anda kena buat adalah isi tempat kosong. Itu je. Contoh macam saya. Umur saya 37 tahun. Saya lelaki, tinggi saya adalah 171 cm, berat saya adalah 70 kg. Lepas tu, anda tulis apa aktiviti seharian senaman anda. Kalau katakan anda tak biasa bersenam ke apa, little or no exercise at all. Kalau macam saya bersenam dalam 3 ke 4 kali seminggu. Lepas tu tekan calculate. Tunggu sekejap, ini dia. DCR saya adalah 2463. Kalau saya nak turunkan berat badan secara perlahan adalah 2200. Kalau saya nak turunkan berat badan secara cepat, saya akan amalkan 1900. Tapi saya tak sarankan secara cepat, buat je pelan-pelan tapi stabil. Kalau kita buat cepat sangat, apa yang berlaku guys? Kita boleh senang gemuk balik sebab susah nak maintain kalau kita kurang makan banyak sangat. Sekarang kita dah tahu berapa keperluan kalori kita. Macam mana kita nak kira kalori dalam makanan pula? Supaya senang kita nak cukat berapa banyak kalori yang kita dah makan dalam satu hari. Cara untuk kenal pasti berapa banyak kalori yang ada dalam makanan yang kita nak makan. Ini caranya. Pergi je dekat Google semula, type je berapa kalori nasi putih. Lepas tu akan keluar banyak jawapan. Contoh kalori nasi putih. Tekan je kat situ, dia akan keluar apa ke nasi putih. Tengok ni, nasi putih 187 gram sama dengan 242 kalori. Tapi itu baru kalori dalam nasi, belum lagi kalori dalam lauk. Okay guys, saya punya kalori intake DCR saya ada 2400. Tolak je 242 kalori. Baki saya boleh makan lagi 2158 kalori. Tak kisah apa diet yang anda amalkan dalam dunia ni, yang penting adalah konsep calorie deficit. Kalau anda tak faham, saya akan ulang lagi sekali. Bagi perempuan yang ada pinggul yang lepeh, nak pinggul lagi mantap, try buat dua senaman ni. Yang pertama, kita akan buat hip thruster, tangan kat tepi, relax, dada tolak ke atas, ada ruang sedikit saja, pinggul betul sentuh lantai, angkat pinggul tu, tahan sekejap, tegangkan bahagian pinggul, dan turun pelan-pelan. Relax, jangan sentuh lantai, angkat balik. 1, relax pelan-pelan, pelan-pelan je buat. 2, jom buat dengan saya 8 kali. 3, kita buat sama-sama. Ingat sampai atas ni tegangkan dan turun balik. 4, 5, 6, we got 2 more. 7, 8. Okey, senaman kedua pula. Lutut jangan sentuh lantai. Relax, buka luar sikit. Angkat tapak kaki ke atas, tahan sekejap. 1, perlahan-lahan je. Aktifkan otot tu. 2. Senaman ni bukan saja untuk perempuan, lelaki pun boleh buat juga. 4, sama. Kita try buat 8. 6, we got 2 more. Okey, pinggul aku rasa lebam. So kalau nak pinggul tu lagi bulat, lagi cantik, lagi seksi, try buat 2 senaman ni. Dan buat pelan-pelan je. Bagi mereka yang berkahwin tu tak ada masa nak bersenam langsung. Lagi tips senaman ringkas yang korang nak saya kongsikan dekat rumah. Saya nak korang tengok video ni sebab video ni bercakap pasal makanan proses kenapa dia tak bagus. So dia kata makanan proses ni sepatutnya kita tak makan sebab ada masalah. Dan nutrition dia semua tak boleh nak terima. Okay, fakta dia kata kalau makan proses tu binatang pun tak boleh makan, manusia tak patut makan. Bila you biarkan makanan tu dalam certain masa yang lama, memang dia akan jadi macam tu, memang dia keras. Tapi adakah itu satu indikator yang bagus? Nyatakan bahawa makanan proses ni tak bagus, tak sesuai untuk manusia kalau binatang tak nak makan. Yang pertama, ujian tu yang tak bagus. Kalau anda cakap dengan saya makanan proses ni tak boleh dimakan sebab binatang tak boleh nak makan, tak bagus, cuba dekat mana letak ujian tu.
Anda tahu tak, saya dah pergi banyak luar negara. Saya dah pergi Jepun, saya pernah pergi Australia. Certain negara, anda takkan jumpa binatang peliharaan berlega-lega. Contoh macam Jepun. Nombor 2, selepas 14 jam, apa yang kau harapkan? Roti memang sepatutnya keras lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, dia keras. Roti bang, nasi pun kau biarkan dah berapa 10 jam pun dia dah start keras sikit. Ujian tu saya boleh terima kalau dia letak makanan proses, lepas tu sebelah tu dia letaklah kononnya organic food, dia letaklah konon salad kan. Salad pun saya rasa binatang tak nak makan. Sebenarnya makan barang proses juga nak makan je, tak ada masalah bagi saya. Cuma kita balik pada nutrien. Makanan proses juga ada protein, karbohidrat, ada lemak sihat. Dan roti kot. Apa masalah dengan roti? Roti gandum menyebabkan keradangan. Okey, dalam kuantiti yang banyak. Kalau kuantiti sikit tak ada masalah. Betul tak? Lagi satu, saya tak pernah lagi jumpa orang yang ada masalah kesihatan sebab makan makanan proses melainkan terlalu banyak. Dan kuantiti yang sedikit tak ada masalah kot. Video-video macam ni, dia mengalakkan orang ada masalah disorder eating sebab membuatkan kita rasa benci, tak suka pada makanan. Kita menghentam makanan. Ingat, selalu beritahu semua orang, makanan tak salah. Yang salahnya kita tak mengawal kuantiti makanan yang masuk dalam badan kita. Kita tak mengawal corak pemakanan kita. Jangan salahkan makanan. Ingat, makanan adalah rezekinya paling power daripada Allah Ta'ala. Ada banyak orang tak dapat makan. Kenapa kita nak menghentam makanan? Faham Okey, isteri saya dah panggil lah tu. Saya kena pergi. Korang nak fitkan badan, nak pergi berlari kat luar. Tapi hujan lebat, tak boleh nak buat apa. Ini adalah 4 versus nama yang korang boleh buat untuk fitkan badan korang lagi bagus daripada berlari. Garanti bakal kali lagi banyak dan lagi cepat. First exercise yang dilompat bintang. Naik terlalu atas, tangan relax, dada relax. 1, 2, 3. Pelan-pelan buat 10 kali. 6, 7, 8, 9, 10. Next one, high knee. Setinggi yang boleh. Dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Next one, jump squat. Pelan-pelan turun bawah. Lompat. 1, 2, 3, 4. Ini sampul senaman 3 ni. Memang orang dah menyesal dah. Dah berhenti tak nak buat dah. Tapi nak fitkan badan kan. Kena teruskan. Hubra. Relax. Next one, kita akan buat push up, jack. Push up, jack. Push up. 2, 3, 4, 5, 6, 10 kali juga. 7, 8, 9, 10. Relax. Rehat. 30 saat ke 60 saat. Lepas tu sambung round yang kedua. Lagi banyak lagi bagus. Cuba buat semua ni dalam 4 round. Kalau boleh buat lagi banyak, lagi penat, lagi bagus. Ingat, semua senaman ni bantu fitkan badan anda. Tapi kalau korang tak fokus, tak jadi juga. Jangan buat satu set je. Buat lagi banyak, lagi bagus. Kalau korang nak challenge, nak fitkan badan tanpa peralatan, follow saya. We got ABC. Kita tanya ChatGPT. Dah keluar dah. Anggaran satu mangkuk ABC seperti dalam gambar ya, dia cakap. Okey, dalam 400 ke 650 kalori. Saya akan kongsi ni dengan isteri saya. So, separuh-separuh most probably saya dapat dalam 300 kalori lah satu ni. Protein 10 gram. Protein 10 gram. Juga protein. Dan gula is about 60 ke 80 gram. Boleh tahan lah. Tapi sedap. Bukan selalu pun makan benda ni. Hari ni kita makan dekat Food Court TRX. Dry chill chicken with rice. ChatGPT. Bahawa masa ni ChatGPT tak pernah menghampakan saya. Sambil korang makan, sambil tu korang boleh maintain korang punya patuh lemak rendah. This is really good. Anggaran kali dalam 900 ke 1050. Ni banyak ni. Protein 40 ke 50 gram. Puas hati. Okay, katakan 950 kalori campur dengan 300 kalori tu. So total saya dah ambil dalam 1200 kalori. Ini saya rasa kalau korang makan banyak ni boleh kenyang satu hari juga kot. Katakan makan pagi sampai petang sampai malam juga kenyang ni. So kalau korang macam saya, kalau katakan keluarga ajak, katakan kalau makan macam ni mungkin lah keluarga ajak keluar ke apa-apa, makan je lah, tak ada masalah. It's really good. Sebab kita kalau boleh nak dapat hubungan dengan keluarga kita. Dan jarang saya dapat jumpa isteri saya, maksudnya dapat keluar sekali makan sama-sama. So bukan selalu. Sedap ni. Kalau makan macam ni, mungkin lah seminggu sekali, walaupun kalori dia tinggi, tapi tak semestinya korang tak boleh nak makan. Makan je. Cuma kalau matlamat anda dalam masa nak turunkan berat ataupun kurangkan lemak badan, mungkin kalau korang makan macam ni, mungkin waktu pagi atau waktu petang atau waktu malam, mungkin korang kena makan sikit. Tak makan banyak sangat. Sebab kalori intake pun dah ambil berlebihan kat sini lah. So tak salah. Boleh je. Yang penting adalah perancangan anda. Ingat, bila buat pasal makanan, it's all about korang punya moderation. Apa yang korang makan daripada pagi sampai ke petang, bukannya apa yang korang makan tu sekali tu yang buat korang gemuk. Tak mungkin. Macam saya kata, saya pun makan macam ni juga, tapi dalam keadaan terkawal. And protein dia boleh tahan tinggi ni. Kalau boleh sampai 40 gram, 50 gram ni bagus ni. Sebab kalau nak kuruskan badan, protein tak tinggi pun, rendah je. Dia ikut berat badan. Dalam 0.8 ke 1 gram of berat badan anda, kalau anda nak kuruskan badan.
Makan sikit pun dah kenyang lah ni sebab isi dia banyak. Dan kalau korang dapat luangkan masa dengan keluarga, dengan tersayang, hargai. Saya busy sepanjang hari, susah nak cari masa. Walaupun saya duduk satu rumah isteri saya dan nasi keluar saya nak luangkan masa sebab saya memang busy orang ni. Kalau saya dapat luangkan masa macam ni dengan isteri saya, anak saya, alhamdulillah, syukur. ABC. Variasi senaman kaki yang anda boleh buat dekat rumah untuk cantikkan pinggul, peha, seluruh badan anda tanpa peralatan. First exercise, we're going to do conventional squat. Now, kaki buka luas dari tolak ke atas. We're going to do squat, turun bawah sampai level lutut. Relax, tahan sekejap, dan naik balik. Pelan-pelan, relax. Turun bawah balik, 1. Naik balik, relax. Turun balik, 2. Naik balik. Now, next one, you're going to do lunges. Now, terpulang, you nak forward lunges ataupun reverse lunges, tapi kaki buka luas. Langkah bila buat lunges tu, turun bawah sampai sini. Tak perlu sentuh lantai, relax. Badan tunduk sikit. Naik balik. Langkah kiri pula, turun. Nah, kenapa badan kena tunduk? Sebab nak rasa dekat quadricep dengan glutes. Kalau tegak saja, memang quadricep sepenuhnya anda selenguh. So, turun sini, rasa sikit dekat glutes anda. Lepas tu, naik balik. Next one, kalau korang mampu, korang cuba buat pistol squat, balance badan, dan naik balik. Tak kisah kiri atau tak kanan, semuanya sama, balance badan, and then naik balik. Next one yang saya sangat suka is korang boleh buat narrow squat in this position. Turun bawah pelan-pelan, tahan. Ini betul-betul attack you punya quadricep saja. And then naik balik. Atau bila buat sumo squat untuk bahagian adapter. Pinggul tolak ke belakang, tahan sekejap, and then naik balik. Try buat variety semua senaman ni boleh bantu anda cantikkan pinggul, peha anda dengan lebih mudah. Saya sangat galakkan cuba buat dalam mungkin 6 ke 12 repetition dan rehat. Lepas tu buat dalam 2 ke 3 set. Kalau mampu buat lebih, buat lebih. Tapi saya galakkan maksimum pun 4 set pun dah cukup. Tapi buat seperlahan yang anda mampu. Ingat, semua senaman ni bantu bentukkan peha, kaki, pinggul anda. Tapi nak kecilkan, fokus pemakanan. Macam mana nak kurangkan berat dan badan nampak kurus? Calorie deficit. Tips nak kurus, senang je. Cari makanan buat you kenyang. Bila you dah kenyang, tak akan senang makan banyak. Mari kita lukis-lukis sikit. Mungkin lah kita bertulis sikit. Mungkin nak show you something. Okay, untuk anda faham. Now, saya nak tanya anda satu soalan. Kalau orang nak kurus, biasanya apa yang orang akan buat adalah kurang makan. Betul tak? Kalau orang nak kurus, apa yang orang biasa buat adalah dia akan kurang makan. Tetapi kami menggalakkan anda bukannya kurangkan makan. Kami menggalakkan anda cari makanan yang kenyang lama. So, cara untuk kurus adalah cari makanan yang buat you kenyang lebih lama. Apa saja makanan yang buat you kenyang lebih lama akan buat you rasa tak nak makan. Tapi, kurang makan akan buat korang lapar. Kalau betul, komen kat bawah betul. Kalau korang cari makanan yang buat korang kenyang lama, korang takkan nak rasa nak makan lepas tu. Tapi kalau korang kurang makan, korang akan rasa lapar lepas tu. Kalau betul, komen kat bawah betul. So, tips nak diet bukannya kurangkan makan yang membuatkan you lapar, tapi cari makanan yang buat you kenyang lama supaya you tak rasa nak makan dah. Kenapa saya suka buat dips daripada buat push up kalau korang nak target muscle chest? Sebab yang pertama, kalau kita buat dips, contoh, you letak je tangan macam ni, siku ke bawah. Untuk kalau for beginner, turun bawah. You akan rasa lagi banyak stretch dekat bahagian dada tu, dia tarik betul. Tapi kalau push up, nak rasa stretch tu susah sebab dia limitless. Kalau kita nak turun bawah lagi, nak rasa stretch, terletak pula bandai kat bawah, tak rasa tekanan kan. So kena sikit, dia dekat sini, korang tak akan rasa stretch yang banyak dekat bahagian dada. Sebab tu dips masih bagus. Tapi for beginner, macam mana nak improve korang punya dips? Senang je. Macam tadi buat tadi, kaki letak je kat lantai, siku in this position, turun je bawah, stretch dada tu. And then tolak lah. Sikit macam tu je, pelan-pelan je. Just nak improve korang punya dips. Tapi siku jangan tinggi, tolak ke belakang, relax. Ini pun dah okay for beginner. Yang penting dapat stretch tu. And then squeeze pula. Kalau dah pandai sikit, barulah cuba sedaya payah anda untuk just angkat. And then turun pelan-pelan. Sentuh je kaki kat lantai, relax. And then tolak balik. Sentuh kaki kat lantai, relax. And then tolak balik. Itu pun dah bagus dah. Bila kita dah cukup hebat, barulah kita buat conventional dips. Ingat turun pelan-pelan, tolak balik. Setakat buat 4 ataupun 2 pun dah bagus. Sebab tekanan memang lagi tinggi daripada buat push up. Tapi bergantung pada anda semua. Kalau sebab tu saya suka pergi gym. Kalau pergi gym, kita pakai dumbbell, dapat stretch yang lebih banyak kan. Dengan kita punya bench press lagi tolak.
lagi bagus. Tapi terpulang kepada anda, for beginner buat push up pun boleh. Tapi kalau nak dada lebih tebal, saya garanti banyak orang akan setuju. This lagi membantu. Kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Macam mana nak makan burger sambil berdiet? Uyo! Alamak sedapnya. Alamak sedapnya. Alamak sedapnya. Order burger kat sini Alhamdulillah, syukur. Burger apa paling sedap? Ini paling banyak daging. Okey, satu. Kau? Ni burger double animal. Kalau kau nak tahu pasal berapa kalori makanan, berapa protein semua, kalau kau makan keluar senang. Guna je ChatGPT, senang. Sorry sayang. Dia sebenarnya tak nyatakan secara spesifik berapa kalori mereka, tapi TikTok banyak orang discover bahawa satu burger ni kalori sampai 950. Tinggi jugalah. Kumpulan kalori intake saya sehari untuk maintain badan saya is 3,200. So sekarang pukul 4 petang. So kalau saya makan banyak ni, mungkin nanti malam saya kena makan sikit je sebab kalori intake saya dah cukup kan. Lepas tu tengok daripada pengalaman saya dengan dia punya daging ni, protein kemungkinan besar kita dah dekat 30 ke 40 gram protein. Untuk puaskan hati saya untuk makan benda ni, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Puas ke? Kalau korang tak tahu berapa kalori makanan ke apa, tak tahu berapa protein semua, kalau pengalaman saya dah biasa berpengalaman, dah biasa boleh teka lah agak-agak. Tapi daripada kalori sampai sekarang pun kadang-kadang saya kena check dekat internet. Tapi sebab ada ChatGPT, senang kan? So kalau korang nak makan burger macam ni tak ada masalah, masih lagi boleh berdiet. Tapi korang kena tolak dan tambah. Katakanlah kalau pagi saya makan sarapan saya campur dengan makan tengah hari, makan petang dan makan malam. Sebab saya akan biasa makan macam 4 kali sehari. Kalau makan petang saya dah macam ni, saya pastikan makan tengah hari saya dan makan pagi saya dan makan malam saya boleh membantu saya untuk makan macam ni. Jadi tak terlebih makan satu hari. Sebab tak kisah apa yang berlaku, yang penting kita berada dalam zon kalori kita. Sikit lagi. Yeah, let's go! Okay. Let's go. Next week, we're going to start. Tidak minum air. Jadi dong. Lepas tu boleh pilih dia. Kalau advance malam 4 kilo. Laju coach. Coach Ahmed hari ni dia target untuk podium. Kategori single intermediate insyaAllah. Guys, this is the moment. This is the time that you have been training for. All that time at the gym, all that time saying. Good timing shit. Good timing shit. Dia benda ni dia nak kena ni lah, kena tahu dia punya mekanisme dia. Kau sakit fikir besok. Last time. Buat je. Laju. Just yang ambil Laju guys. Laju lagi sikit guys. Lagi sikit guys. 5, 4, 3, 2, 1, red Sati. Thank you Singapore. Thank you so much. Kau dah kurang terlalu banyak tenaga tau. Nak tanya aku kena ambil sesuatu. Wow. Thank you ma'am. Thank you so much. Berbaloi $14. Inilah $14 yang paling berbaloi biasa lepas game. Kalau katakan lepas endurance game macam High Rocks, so kita pegang makanan yang sangat banyak, isi balik karbohidrat, isi balik protein, just nak bagi recovery. Kau tak nanti badan lebam-lebam. Banyak orang buat silap kalau lepas recovery kan. Untuk recovery dia ambil protein je. No, karbohidrat penting. Sedap tak? Sedap. Dia tak bau hanyir daging dia. Sedapnya sayang. Banyak orang buat silap if dia nak kurus ke, dia nak jaga badan, dia akan training gila-gila, lepas tu dia makan sikit. Kononnya nak
focus on calorie burn kan. Don't focus on calorie burn, focus on calorie in. Tapi as an athlete, letak balik nutrien dalam badan kita memang sangat penting. Sebab tu siapanya, if you guys bersenam banyak, korang kena makan banyak. Kalau nak kurus, jangan bersenam terlalu banyak. Kalau nak kuruskan badan, you guys bersenam 10 minit sehari atau fokus lebih banyak strength training lagi bagus. Kalau fokus on cardiovascular endurance, wah, makan memang kena banyak. Kalau tak ada tenaga. Bismillah. Ni makanan isteri saya selepas dia berlari One Hyros Games semalam. Bagi setengah orang panggil ni cheat meal no. Saya panggil ni recovery meal. Bila kita bersenam terlalu banyak, lagi dalam zone cardiovascular atau endurance, kita perlukan banyak sangat gula. Kan kehilangan air yang banyak, berpeluh lagi. Semalam pula kita orang training dalam stadium panas tau. Berpeluh banyak gula. Result kita dia. Pada usaha nak kuruskan badan, anda bukannya kurus sebab kekurangan sel lemak badan tau, tapi anda akan kurus sebab kekurangan sel otot. Sebab korang buat badan sangat cardiovascular endurance, tapi makan sikit sangat. Senam cuma bantu mengubah bentuk badan, kekuatan dan kecergasan badan. Tapi kalau bersenam terlalu banyak, dengan tenaga lagi banyak. Bismillah. Kami dah kenyang. Content. Well done, gentlemen. Legs together. 1, 2, hands straight. 3. Legs together. 6. Legs together. Legs straight. 7. Come on, man. Legs together. 1. Straight. Over straight. Keep those heels on the ground, gentlemen. 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1. And that is knee raises. Big on to push-ups. Parallel bar. We will begin it. 3, 2, push up. 80 seconds. 60 seconds left. Make sure you can see your left. Tangan tak sentuh lantai. Lay down. 2, 1. Lift off. 60 seconds left. Wait for the beat, boys. Wait for the beat. Big hand to these boys right there. Well done, man. Alhamdulillah. Itu warga tua lah. Dia muda. Jangan serius sangat pula. Cakap budak-budak. Next year join. Korang join. Jadi tak adalah boring sangat hidup ni. Korang suka minum air manis tapi korang takut sebab kalori takut menggemukkan kan. Zeus ada keluarkan air yang 0 kalori tapi manis tapi sedap. Hello, hi. Sorry. Nak tanya. Zeus ada keluarkan air yang 0 kalori punya sugar ya? Zeus ada banyak jenis air tau. Ini satu-satunya yang gula dia 0 kalori. Memang Zeus cakap gula memang boleh buat anda gemuk tapi dalam kuantiti yang banyak. So apa yang saya selalu galakkan kita buat is kalau boleh apa-apa saja anda ambil je tapi jangan berlebihan. Macam gula 0 kalori boleh bantu kita dengan lebih mudah. Saya try Asam Boy White Peach. Bismillah. Ni Asam Boy saja. Apa dia macam ada gas tu? Apa nama gas tu? Macam sparkling. Oh, sparkling Ini kalau minum terbuka mata ni. Asam Boy Double Frappe. Dia cuma guna Asam Boy, pump syrup. Lepas tu kalori pot dalam 50 ke 100 kalori je. Kalau korang minum ni pagi satu, tengah hari satu, malam satu, baru 300 kalori. Kalau kita dapat kawal kalori intake, masa kita nak berdiet pun senang. Bila kita dapat berdiet, nak turunkan berat badan, nak kempeskan pembentuk, semua senang gila. Ini pula yang gula yang bukan 0 kalori dibandingkan yang 0 kalori punya. Ini lagi manis tau. Tapi masih lagi boleh enjoy lah. Adalah air on the go yang korang sepatutnya try. Apa kata sambil diet tak boleh nak enjoy. Taste the life, not the calories. Betul. Kak Nadia! Okey, relax. Kita borak-borak dulu. Macam mana cuaca hari ni? Relax. Dia tanya aku satu lagi. Come on, Kak Nadia. You can do this. Yeah. Dia cinta hati saya daripada jauh saya nampak dia. Awak cinta hati saya. Tak dapat video terdekat saya. Come on, permaisuri hatiku. I love you. Oh, Mami, you can do this. You can do this. Tengah tak pakai kaki dia.
broken kot. Tak apa, Daddy, tak apa. Tak apa, jangan paksa diri. Dah last dah ni. Ya Allah, dia betul-betul dalam broken. Buat sampai habis. Nak makan, Daddy. Mami lapar. Shawarma, Daddy. Lelaki yang berdaya saing. Pantai yang broken juga. Come on, Daddy. Terus sampai habis. Sampai habis. Jangan berhenti, ya. 50. Yeah, woo. Cara. Inilah yang dikatakan lelaki sejati. Bila sanggup membuat unbroken, kalau penat-penat. Come on, Daddy. Come on. 65 saudara. Lagi 35. Yes, good job, lagi. Daddy. Unbroken. Come on, Daddy. You can do it, Daddy. Come on, Daddy. Hey. Come on. Sikit lagi. Come on, Daddy. Come on. Sikit lagi. Satu. Last. Sama-sama. Masuk je dia dah CCTV. Nampak kita lah. Mulakan pagi kita dengan MRP. Morning run bersama Captain Ais dan juga isteri tercinta. Kat sini pukul 6.30 pagi, kat KL pukul 5.30. Kat sini dah macam pukul 10 pagi kau. Yo. Aku nak di sini kan. Aku terus rasa vibe cerita Ultraman. Tengok bangunan dia. Tengok menara dia. Mana tahu tiba-tiba lari. Muncul Godzilla kat situ. Muncul Ultraman dekat situ. Ni taman permainan. Nobita, Doraemon selalu lepak sini lah. Tunggu Giant, tunggu Sunyo. Syak. Captain, awak selalu dengar Kawasaki motor kan? Ni first time Kawasaki penanda jalan. Dekat Jepun ni dia mengamalkan konsep macam minimalism sikit tau. Biasa kalau kita tengok apartmen kan macam bukan berselerak tau, tapi ada macam-macam warna kan. Ni tak ada. Dia punya apartmen semua kemas. Tak nampak lah 3 segi bendera, baju ke tergantung kat luar. Tak ada. Public phone, adakah masih boleh digunakan lagi? Masih boleh digunakan lagi. Available. Cuba saya. Wow, boleh pakai lagi. Jadi flyover bulat. Flyover bulat. So dia punya eskalator bercakap, dia minta kita jaga-jaga. Jangan tersalah tengok. Dia siap berbagai bahasa English, bahasa Japanese. Bismillahirrahmanirrahim. Jambatan Pulau Pinang. A little girl with red shoes on. Kalau korang dengar bunyi macam Ultraman kekurangan kuasa tu kan, dekat pokok-pokok ni tau. So bunyi dia kuat gila tau. So bayangkan betapa besarnya. Apa nama mami kat cakap tadi? Cengkerik. Tak bukanlah. Captain kata bukan cengkerik. Unggas. Dengan kuat gila. So tengah bayangkan betapa besarnya unggas-unggas tu. Dia macam tumbang je. Ni hotel saya. Lepas ni pintu. Minimalist tau. Kita kena basically lalu tempat ni. Lepas tu naik ke tingkat 26. Kami berjaya. Ladies and gentlemen,
Stesen 2 stesen dia. Ada seorang manusia ni bernama Siti Nurhaliza. Dia berjaya kuruskan badan sebab dia buat diet IF. So dia pun post lah social media dia buat diet IF. Dia seronok lah, dia kongsikan semua orang. Tiba-tiba adalah fitness influencer mana-mana komen, kenapa kau buat diet IF? Tak bagus, lebih buat cardio deficit je. Lepas tu adalah doktor cakap, lebih baik buat omat lagi bagus. Yang Kak Siti Nurhaliza pun dah pening kepala lah sebab niat dia nak berkongsi je sebenarnya apa dia buat. Dia tak ada pun niat nak betulkan orang, kata tunjuk yang benda tu bagus sangat. No, dia je nak berkongsi je, tak ada masalah. So apa yang Kak Siti Nurhaliza buat adalah dia turunkan posting tu, pun cakap dekat semua orang, minta maaf, dia tunjuk benda tu. Dah sebersalah jadinya. Kau tak nampak apa yang berlaku sekarang ni? Fitness influencer, doktor, fitness trainer semua tu gaduh bertelagah pasal diet apa yang paling bagus. Sedangkan kita semua faham konsepnya yang penting korang berada dalam zon cardio deficit. Ya, kami faham juga kalau korang nak turunkan berat badan, kalau ada masalah kesihatan, hormon pelbagai semua tu, ya, korang kena memilih makanan. Ya, kita juga faham bahawa kalau korang berpuasa juga boleh membantu korang lebih sihat. Kami faham dia boleh bantu korang dengan gula darah pun kami faham. Dan kami juga faham kalau anda membina lebih banyak otot, dia boleh bantu anda kawal gula, lagi boleh bantu kawal insulin lagi mudah. Kan senang, kita semua tahu. Tapi kenapa kita nak pilih mana yang bagus, mana yang betul, mana yang paling power? Semua tu dah lah, korang nak buat apa buat lah. Yang penting korang buat. Faham tak? Itu je sebenarnya. Sebenarnya kita semua dah dewasa, kita semua dah bijak pandai, kita tahu mana yang bagus tak bagus. Korang dah bayar duit nak dapat sijil tu, mahal, dah belajar tinggi-tinggi. Di hujung harinya buat video bertelagah, cardio deficit tak bagus, AF lagi bagus lah. Buat kita diet lah. Jangan buat, jangan pergi gym, jangan berlari. Saya berlari sebab saya nak kuatkan jantung untuk membantu mata badan saya. Saya bukannya buat tu untuk kurus ke, no. Saya buat tu untuk sihat, cergas, kuat. No, sorry doktor, bukan. So boleh tak kita just normalize, tak kisah apa cara nak buat, yang penting anda berjaya. Sebab bila masyarakat tu tak usaha apa-apa, korang kata dia malas. Bila dia berusaha, tak kisah apa cara yang dia rasa selesa, korang kata dia tak betul pula. Apa benda masyarakat nak buat pun tak tahulah. Lupa nak cakap, semua cara bagus, tapi yang paling bagus adalah apa cara yang anda rasa kena dengan diri anda semua. Ramai orang ingat sebab saya punya kerja macam ni, saya pastikan semua anak-anak saya pun makan sihat apa. Saya ajar anak saya untuk basically makan apa yang mereka mahu, tapi berpada-pada dan pada yang terkawal. Okey Kak, bagi Oreo, satu Oreo ni dia satu berapa? Ada harga dia, satu RM2. Oh, satu RM2. Oh, ya. Kalau kotaknya ada kotak untuk 6 dengan kotak untuk 12. Dia ada kotak untuk 6 dengan kotak untuk 12. Kotak untuk 4 tak ada ke? Tak ada, sebab kalau 4 kita letak dalam ni. Kalau 4 letak dalam apa? Okey, macam itulah saya rasa sebab anak saya 2 orang je ni. Okey, bagi saya Oreo satu, lepas tu sebelah dia satu. Lepas tu sebelah lagi coklat dia tu satu. Lepas tu lagi satu. 4 ni lah, 1, 2, 3, 4 terus straight. Yang coklat tu sampailah dark coklat tu. Untuk anak. Sebab Felicia, anak perempuan saya cakap pasal kek. Yes, thank you. Okay, berapa? Nak beli kek besar? Jangan, tak boleh. Yang tak habis. Beli kek kecil je. Kita tak menggalakkan dia makan manis sangat. Tapi sekali-sekala, bagi merasa. Tapi jangan selalu. Sebab kita yang kena control pemakanan anak-anak. Bukan anak-anak control pemakanan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. RM8. Okay, terima kasih. 5, 4, down, up, down, up, up. Come on, Daddy, tahan! Up, Daddy, fokus! up, squat. And go. Arms on shoulder, bro. Foot squat. That is 1, 3, 2, 1. Yes. There we go. That's squat. Knee raises. Amazing. 30 seconds. 2, 1. Rest. 2, 1. Push up. 1, 2, 3, 4, 9, 40, 1. Come on, boys. 4, 3, 2, 1. Lay down. Careful of your leg. On the ground. Scapulas on the ground. 5, 3, 1. The winner of those studies goes to Hale. He completed 12
up as well as 1